Tak, sebenarnya aku sedih sebenarnya. Aku kesian tengok diorang ni semua. Diorang dah upgrade internet package pun masih tak selesai masalah. Diorang dah upgrade router diorang beribu-ribu riban pun ada masalah. Diorang dah beli mesh, letak banyak mesh setiap pelosok rumah pun masih masalah. So disebabkan itulah wujudnya Rakfai ni, nak bantu diorang. Kita datang rumah diorang, kita access apa keperluan diorang, access layout diorang macam mana, rumah diorang macam mana. So barulah kita betul-betul build the network diagram, kita betul-betul build their network and tengok dekat mana keperluan diorang, macam mana yang terbaik untuk set up diorang punya network. InsyaAllah dengan bantuan Rakfai dah dekat 500 dah sebenarnya kita buat rumah ataupun dengan office ni. Dah banyak dah, insyaAllah. Alhamdulillah semua settle dan sampai sekarang kita tidur nyenyak. So korang kalau ada masalah benda ni, korang panggil je Rakfai. Korang faham tak ni? Faham tak aku cakap apa ni?